Kematian itu memutuskan nikmat kemewahan. Mati aja, rumah duduk di Minden Heights ke, duduk di Damansara Heights ke, duduk di Tropicana Heights ke, rumah banglo nilai harga berapa juta ke, semua tu tinggal. Orang main value rumah kita, dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual. 15 million tuan-tuan, malam ni kita mati, tidak ada makna 15 million tu. Kita terputus daripada nikmat kebendaan. Duit ringgit duk simpan dalam bank, amanah saham Bumi Putra saja ada berapa bilion dalam bank. Putus tuan-tuan, bukan hak kita lagi dah. Dia putuskan nikmat persaudaraan, dia putuskan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni, kita mati tak dalam berapa hari, nombor telefon kita dalam phone book dia mana? Dia padam tuan-tuan, macam kita duk padam lah. Kita duk scroll balik tengok nama-nama ni. Allah, mak dia ni meninggal 3 tahun dah, nombor duk dah habis. Pergi dekat, delete. Habis. Sayyidina Osman bin Affan, bila dia ingat hakikat ini, menangis dia. Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita.